Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita bersama Dr. Azwani daripada Rumah Healthcare untuk buat sharing lah. Okay, hari ni Doktor kita nak discuss pasal apa tu Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak buat sedikit perkongsian tentang influenza. Sebabnya saya nampak influenza tu dah macam trend dia dah makin meningkat lah, especially dalam dekat negeri kita, dekat Kelantan lah. So trend case tu dah macam makin naik. So kita discuss sikit lah pasal influenza. Just nak bagi awareness pada siapa-siapa yang mendengar tu untuk tahu gapo tu influenza. Betul, sebab influenza ni saya tahu dia seasonal kan. Dia nak hujung tahun kan mesti kes dia meningkat. Betul. Sebabnya influenza ni dia sebenarnya dekat Malaysia dia bermusim, dan antara musim yang kita kata antara bulan yang kebiasaannya influenza ni kes dia meningkat antara bulan 7 sampai bulan 9 dan juga bulan 11 sampai bulan 3. Sebabnya cuaca kat negara kita kan dia macam bila hujung-hujung ni dia dah start panas lembab kan, panas hujan ada tukar gitu kan. So kes tu mungkin boleh makin meningkat lah kita kata. Okey Doktor. So Doktor boleh terangkan dekat saya apa itu influenza Doktor? Okey, influenza ni dia adalah jangkitan pada saluran pernafasan kita dan biasanya disebabkan oleh virus influenza lah. Dan dia biasanya menjangkiti pada haiwan dan juga manusia. Dan gejala dia tu kebiasaannya dia tak teruk sangat, tapi boleh juga menjadi teruk dan boleh menyebabkan kematian juga. Dia depends pada cases lah. Tak semua gejala orang itu adalah sama. Dan biasanya influenza ni yang biasa yang kita tengok dekat kita punya Malaysia ni ada 3 lah, influenza A, influenza B dengan influenza C. Dia ada beza lah 3 tu. Okey. Biasanya 3 influenza ni dia memang boleh menjangkiti manusia, cuma yang bezanya influenza A ni dia boleh berlaku mutasi. Maknanya kalaulah dia dijangkiti, orang tu boleh jangkit pula tahun depan. Sebab dia mutasi, dia mutate, dia DNA dia berubah apa semua, so boleh jangkit pula. Dan boleh menyebabkan kita kata jangkitan secara besar-besaran lah, macam pandemik, endemik yang biasa kita panggil lah. Okey. So macam mana dia merebak tu Doktor influenza ni? Basically influenza ni dia merebak melalui titisan cecair yang keluar daripada mulut pesakit. Biasanya kalau patient tu dia batuk ataupun bersin ataupun sesema lah kita kata dia tak tutup dia punya mulut. So kita pula berada dalam lingkungan kurang daripada 1 meter daripada dia tu, so kita boleh dijangkiti lah sebab dia melepaskan air droplet tu melalui udara kan. Dia bersin-bersin kita duduk depan dia. Ataupun satu lagi, bila dia bersin terkena pada permukaan macam meja ke, permukaan latar ke, permukaan lasir ke, lepas tu kita pegang. Dan mungkin patient tu baru je macam bersin gitu, so kita terus pegang. Dan kita pun tak cuci tangan kita lepas tu kita letak dekat hidung kita ke gapo. So boleh jangkit pada kita jugalah. Boleh merebak dekat kita. Okey. So influenza, yang saya tahu influenza ni dia beza kan dengan demam sesama lain dia. Boleh Doktor royak saya dok, apa dia punya tanda-tanda apa ataupun gejala kita tahu dia tu terkena influenza? Influenza ni betul lah orang kata tadi, influenza ni memang kita kata dia punya simptom lebih kurang je dengan respiratory illness lain. Tapi yang membezakan kita boleh tengok lah kadang-kadang bila dia demam, suhu dia tu memang tinggi. Kebiasaannya akan lebih daripada 38 lah. Saya pernah jumpa patient sampai 40 degree. Dia ada batuk, sesema, boleh jadi sakit badan juga, sakit kepala, dan kita boleh tengok kebiasaan pesakit akan nampak letih. Dia akan nampak letih lah. Kalau budak tu memang akan nampak macam selembek je atas kursi. Kalau orang tua pun memang kita akan nampak macam nampaknya letih. So kita boleh mungkin influenza, tapi still kena further test lah ketika benda tu influenza. Okey. Betul. Sebab saya pun dulu pernah dijangkiti influenza. Okey. Jadi memang berat lah, kita jadi sakit-sakit badan lah kalau terkena dekat saya lah. Batuk semua kurang, tapi dia lebih kepada sakit-sakit badan. Okey, jadi golongan yang berisiko yang kalau terkena influenza ni siapakah dia? Biasanya semua orang memang boleh dijangkiti influenza lah kita kata, tapi ada sesetengah golongan ni dia berisiko untuk dapat infection yang lagi teruk, jangkitan yang lagi teruk. Biasanya golongan yang berumur 65 tahun ke atas lah, warga emas, boleh jadi budak-budak kurang daripada umur 5 tahun, dan basically infant yang kurang daripada 6 bulan tu sebab dia punya paru-paru tak matang sepenuhnya lagi, so mudahlah terkena. Mami pregnant yang orang mengandung tu, lepas tu
Biasanya juga orang yang ada imuniti badan dia rendah. Contoh macam orang yang ada HIV, orang yang ada kanser, yang ada masalah lah. Satu lagi patient yang ada chronic illness macam yang kecil mani, darah tinggi, stroke ataupun orang yang backbone lah, maknanya yang tak boleh bangun apa semua. So lagi mudah lah dijangkiti yang influenza punya virus tu. Selain tu kita kata apa ni, komplikasi lain boleh dapat ataupun siapa-siapa ke yang terkena influenza ni selain sakit badan ke apa semua? Biasanya daripada gejala-gejala tadi tu, selain daripada tu patient ni kemungkinan juga boleh jadi komplikasi yang lagi teruk lah. Contoh pneumonia, boleh jadi bacteria infection juga. Dia macam concurrent punya infection lah. Dia dapat influenza dan later on dia boleh jadi pneumonia juga sebab jangkitan kuman dekat paru-paru dia boleh jadi bronchitis, ada radang dekat dia punya bronchus tu. Lepas tu boleh jadi kalau orang yang ada chronic illness macam kecil manis ke apa ke, dia akan jadi lagi teruk lah. Lagi-lagi kalau patient tu dah memang ada asma, ada COPD. Lepas tu biasanya hot tu lah rasanya. Berat. Itulah jadi kita kena berjaga-jaga lah. Kita kata yelah, influenza ni kita tak nak bagi risiko dekat orang lain lah. Kalau contoh kita ni yang terkena influenza, kita tak nak menjangkiti orang lain. Betul. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni kena influenza, doktor? Apa yang kita boleh buat macam treatment ke? Macam mana kita boleh didiagnose sebagai influenza ke? First kali tu memang kebiasaannya patient tu dia akan datang dengan simptom lah. Simptom yang kita sebut tadi. Lepas tu bila patient tu datang ke klinik, kebiasaan kita akan minta untuk check dia punya darah. Nak tengok dia punya white blood cell, dia punya darah lah, kita basically mana. Yang kedua kita akan offer untuk influenza test. Yang ni biasanya kita boleh determine terus sama ada patient ni ada influenza A ke, influenza B ke. Sebab kalau kita nak diagnose, memang biasa kita ambil influenza rapid test lah dekat klinik, biasanya memang ada. Rapid test tu kan dia ambil darah ke dia pakai swab kita guna swab. Macam kita check vaksin dulu. COVID. Betul. COVID dulu, kita ambil swab ke hidung tu. Kita guna esophageal punya swab lah. So boleh dapat result terus boleh dapat result terus dah 35 minit. Rasa macam seksa kan sebab macam COVID dulu, tapi benda tu lagi sepatutnya kena buat lah. Sebabnya rawatan dia berbeza. Kalau kita dapat tu, kita akan boleh bagi treatment yang betul lah, dan simptom dia tak akan teruk sangat lah. Rawatan dia macam mana, doktor, kalau kita dah terkena influenza ni? Untuk rawatan tu pula kita bergantung pada kita tengok orang tu macam mana. Kalau orang tu golongan berisiko yang saya sebut tadi tu, biasanya kita boleh doktor boleh pertimbangkan untuk start antiviral lah, which is oseltamivir. Kalau kita nampak macam muda, sihat, tak ada risiko apa semua, kita boleh advise untuk macam kita start treat dia punya simptom saja. Kalau demam kita bagi demam, batuk kita bagi batuk, semua kita bagi semua, gitulah lebih kurang. Tapi still kena monitor lah. Dia still kena monitor, dan biasanya doktor akan bagi temujanji balik untuk tengok keadaan dia tu okey ke dok. Sebab dia kalau influenza ni kita takut paru-paru lah, takut oksigen drop ke apa gitu. Dia ada ubat lah influenza ni. Dia ada ubat sebenarnya. Macam COVID kita tahu dia tak ada ubat kan? Dia tak ada ubat. Sebab dia baru. Influenza ni sebenarnya dah lama, cuma orang tak aware benda tu ada lah. Faham. Once patient tu ataupun kita dah terkena influenza, langkah-langkah penjagaan tu doktor, macam mana kita nak buat? Biasanya kalau patient tu dah kena influenza, selain pada kita start ubat tadi tu, kita boleh advise patient tu untuk minum air suam, makan makanan seimbang, elakkan daripada pergi tempat-tempat yang sesak lah. Kebiasaannya kita minta patient untuk kuarantinkan diri, sebab kita tak usah kita ni menjangkiti orang lain. Sebab orang lain tak tahu kita ni ada influenza, betul tak? So kita tak usah lah orang lain tu jangkit sebab kita. Lepas tu kena mengamalkan etika batuk ataupun bersin lah. Langkah pencegahan lah kita kata dia. Etika batuk tu macam mana doktor? Etika batuk ni biasanya first kali mereka pakai mask lah. Untuk sebenarnya pakai mask ni adalah untuk orang yang sakit. Kalau kita batuk, kita semua kita yang pakai mask. Betul. Contoh kita lah pakai, kita pakai mask. Lepas tu kalau contoh kita tak pakai mask masa tu, kita nak bersin ke batuk, kita kena pusing muka kita ke tepi. Jangan menghadap pada orang yang depan kita. Betul. Jangan nak hacung kita. Betul. Kita pusing ke tepi. Lepas tu kita gunalah tisu ke apa untuk tutup, cover kita punya mulut dengan hidung tu. Lepas tu make sure tisu tu teruk buat dari tu sapu. Jangan tinggal merata, sebab kita tak tahu siapa yang akan kutik. Tahu budak kutik pun kita tak tahulah. Lepas tu selain daripada tu kena kerap cuci tangan lah. Kalau boleh kena belajar langkah
pencucian tangan yang betul tu. Sebab kan macam saya kata tadi, dia boleh jakit juga kalau kita pegang benda-benda lain apa semua tu. Ya, betul. Dan satu lagi, kalau budak-budak sekolah ke tempat kerja ke, sediakan hand sanitizer lah macam kita buat macam COVID hari tu. Ya, betul-betul tu penting. Yelah, sebab kita pergi mana-mana kita tahu permukaan tu bersih ke tak kan. Betul. Okey, jadi saya nak tanya doktor lah. Apa orang perlu tahu? Maksudnya kepentingan pasal influenza ni, apa orang kena tahu? Pasal pencegahan ke, pasal semua ke? Boleh doktor cerita sikit ya? Untuk influenza ni, untuk influenza ni, satu memang kena tahulah gapo sebenarnya itu influenza. Macam saya sebut tadilah, influenza tu gapo dia punya simptom, sebab kita kena aware. Kadang-kadang orang rasa macam, aku mungkin demam biasa je. Tapi sebenarnya kalau benda tu kita rasa macam teruk, dan jumpa doktor lah untuk kita tahu lagi tepat gapo kita punya diagnosis tu. Okey, lepas tu kena tahu juga rawatan dia macam mana, rawatan kat rumah. Kalau lepas tu kena tahu juga dia punya tanda-tanda bahaya. Tadi saya tengok dah sebut, kalau macam orang influenza ni, kalau dia kat rumah dia kena monitor, kena tengok. Kalau dia rasa macam tak sedap nyawa ke atau pening sangat ke gapo, memang kena jumpa balik doktor. Sebab kita takut oksigen kita drop. Sebab dia jangkitan pada pernafasan kan. Ya, betul. So kadang orang tak perasan benda tu. Kalau budak kena tengok, kalau lah dia tu macam napuk letih duk makan tak oseh, dan bawa kena jumpa doktor lah, takut nak masuk air ke gapo ke. Betul. Lepas tu satu lagi, kena ambil annually vaksin. Maksud saya vaksin influenza setiap tahun. Pencegahan dia kan. Pencegahan dia betul. Orang yang ambil vaksin influenza ni, dia memanglah boleh dijangkiti influenza. Sebab kadang orang tak faham situ. Orang ingat macam COVID kan, orang ingat ambil vaksin tak kena. Ada. Dia boleh kena, tapi simptom dia tu kurang. Maksudnya kalau kena pun mungkin tak teruk sangat. Tak siapa kata bronkitis, pneumonia saya sebut tadi tu. Tak bahaya sangat lah. So kalau kita ambil vaksin tu, gejala kita kurang teruk, dan kita pun tak rasa letih sangat lah. Dan memang recommended untuk ambil annually setiap tahun. Betul. Sebab itulah ada term term dikeluarkan. Pencegahan lebih baik daripada merawat kan. Betul. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Azwani untuk sharing hari ini. Okey, sama-sama.